I just had to let you know you're. Saya Farah Fana dari kelas T2A. Kami ditugaskan untuk membersihkan dan menceriakan zoo. Sekarang saya sedang menanam pokok bunga yang cantik ni. Dengan menanam pokok bunga ni, kami dapat menceriakan dan mencantikkan dengan warna-warna yang sangat cantik. Dia dapat memberi oksigen kepada kita semua. Okey tu. Dengan menanam pokok ni, kami dapat menceriakan dan mencantikkan mini zoo ni dengan warna-warna yang menarik mata dan sangat cantik. Okay, nama saya Nur Hazwan Huda binti Syed Bahri dari kelas T2A. Sekarang ni saya berada di Arnab. Okay, di sini kita dapat lihat beberapa ekor arnab dewasa. Salah satunya saya pegang ni. Okay, cute. Langsung boleh tengok. Okay, di sini juga ada beberapa ekor anak-anak yang baru lahir. Okay, di sini kita dapat tengok dua. Okay. Yang ni dah remaja lah. Okay, itu saja. Bye-bye. Kami ditugaskan untuk membersihkan hutan sangkar. Kami ditugaskan untuk membersihkan sangkar anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafie Zakimi dari kelas T2A. Pada tarikh 8 Februari 2026 kami melakukan program siasat yang berada di Agrofarm di Muar, Johor. Lepas kami menanam pokok, kami terus pergi ke tempat kandang anak untuk membersihkan tempat-tempat tidur mereka. Sepertinya, sebagai contoh, saya membersihkan tempat buang najis arnab, itu pada bahagian bawah border dengan mencuci dengan sabun. Saya melakukan dengan grup kumpulan saya. Assalamualaikum. Nama saya Sarah Nazwa dari kelas T2A. Jadi hari ini tugas saya untuk membersihkan kolam kura-kura hari ini. Okey, jadi kenapa kita kena cuci kolam kura-kura ni? Kita cuci kolam kura-kura ni untuk memastikan air ni sentiasa bersih dan kura-kura ni pun dia hidup dalam tempat yang selesa. Jadi bila dah bersih, kita dapat mengelakkan daripada pertumbuhan bakteri yang boleh menyebabkan kura-kura ni tak aktif dan juga pun dia jatuh sakit. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Azmi Kasri dari kelas T2A. Hari ni saya dah bersihkan kandang kuda ni. Jadi kalau kita dah bersihkan kandang kuda ni, kita orang cakap akan lebih selesa lah untuk interaksi dengan kuda. Jadi senanglah untuk kita tengok kuda dengan keadaan yang bersih, dengan selamat. Tak ada kita terjejak kuda ke apa. Itu je. Sebagai kesimpulan, program CSR ini telah memberikan banyak manfaat kepada kami dari segi pengalaman dan pembentukan nilai murni. Kami berharap agar aktiviti seperti ini dapat diteruskan
pada masa akan datang bagi meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan menjaga alam sekitar dan kebajikan haiwan. Sekian, terima kasih.